Every great company starts in a place that fits their ambition. Ada space untuk grow, untuk innovate, untuk build something big. Hari ini kita nak bawa anda lihat beberapa office space dan juga commercial units di Cyberjaya, Malaysia Silicon Valley. Kepada business founders, CEOs, tech startup companies, tonton video ni sampai habis. Jom! Okay guys, sekarang kita berada di CoPlace 11. So if you are looking for a bigger size unit up to 16,000 square feet of office or commercial space, boleh consider unit ni. Jom kita tengok unit yang pertama ni. Let's go. Okay, unit yang kita nak tengok sekarang ni berkeluasan 16,000 square feet. Okay, memang sangat luas and it is a fitted unit. Jadi meja, kerusi, semua ni dah include sekali dalam rental unit anda lah. Okay. And then it also come with a chill water system. So aircon pakai chill water system. So it is much more energy efficient. Keluasan 16,000 square feet ni boleh fit lebih kurang 300 people lah. So macam kalau anda datang dekat sini, bila tengok meja, kursi yang dah tersusun ni, kita kira-kira lebih kurang 300 orang boleh muat. And then dah ada meeting room pun dah ada, satu di hujung sana. And then the other side pun boleh jadikan meeting room juga, boleh letak partition dan jadikan meeting room. And in the middle of the space, boleh jadikan satu office and also another discussion or meeting room lah. One of the best part about this unit is anda akan dapat balcony. Okay, this one is balcony specifically for this unit that is facing Shaftesbury Square. So what you can get in Shaftesbury Square, basically everything lah. Okay, Speed Mart ada, Zeus Coffee pun ada, cafe macam-macam, restoran pun, a lot of restaurants dekat sana. And you can also consider rent a unit for your own stay dekat sana juga. Sebab sana pun ada residential unit. So you can stay there, you can walk to your office, very easy, very convenient. Kalau tengah stres buat kerja dekat dalam office, okay, boleh keluar ke balcony yang satu lagi. Okay, there's 2 balcony for this unit and you can enjoy these greenery views. Okay, ada pokok-pokok, ada tasik. Hilanglah stres sikit tu lepas macam-macam kerja yang kena settlekan. Okay, maybe 16,000 square feet ni is too big for you. Anda mungkin nak just 600 square feet, 1,000, 2,000, 3,000 square feet. Kita ada macam-macam jenis unit lagi. Okay, sekarang jom kita tengok ke unit yang medium size. Let's go! Jom tengok unit ni pula. Okay. Sekarang ni kita berada di CoPlace 12. Unit ini berkeluasan 10,000 square feet plus. Alright. Sangat luas. Bestnya unit ini cermin dia keliling. Untuk pencahayaan tu tiada masalah lah. 360 cermin. Siapa yang sesuai untuk menyewa di sini? Kalau tanya saya, tech company boleh, engineering company boleh, medium size enterprise boleh, ataupun education institution, sebab anda juga boleh berjiran dengan City University. Jom kita ke hujung sana, kita tengok. Bagi yang mengetahui lokasi CoPlace 12 ini, lokasinya sangat strategik, berdekatan dengan pelbagai kedai makan di sebelah sana. Alright. CoPlace 12 ini juga telah refurbish, dicat semula. Toilet dia adalah renovate, di facelift. Masih lagi dalam proses dan desainnya dimodernkan. As you can see, dia adalah bare unit. Renovation dibenarkan, tiada masalah, buat ikut suka hati anda. Cuma at the end of the tenancy, anda perlu perlu reinstate the original condition.
Okey, kalau anda rasa 10,000 square feet ni terlalu besar untuk company anda, tapi anda suka lokasi Complex 12 ni, jangan risau. Ada beberapa unit lagi yang kecil sedikit, mungkin ia lebih sesuai untuk company anda. Nak tengok unit yang lebih kecil dalam Complex 12 ni? Jom ikut saya tengok kat sana. Okay, kalau company anda ada dalam 10 ke 20 orang, mungkin unit ni lebih sesuai untuk anda. So, sebab dia boleh muat dalam 20 orang, and yang paling best, dia ada juga balcony dekat luar tu. By the way, dia saiznya ialah 1,100 square feet. Untuk sini, untuk sebelah sini dengan sebelah sana. So, dia ada 3 unit yang dekat-dekat. Yang ni yang special, dia ada balcony. Bukan depan ke keluar. So, ini balcony. Boleh buat untuk ambil-ambil angin masa tengah kerja, stress-stress ke apa ke kan. So, ni best lah unit ni. Boleh nampak juga Glomax Cyberjaya. Sini ada banyak tempat makan. Ada ayam kepuk, ada wood fire. Siang malam buka. Ada juga coffee-coffee lah. Boleh order Grab ke apa kalau malas nak pergi bawah. Tapi memang dekat ya. Turun bawah terus boleh jalan kaki ke sana. Kalau katakan 1,100 square feet ni kecil untuk company anda, boleh saja untuk besarkan unit ni, which is sebab apa sebelah ni? Boleh je dirobohkan. boleh turunkan belah sini dan juga belah sana. Boleh dapat 3,300 square feet. Sangat besar. Okay? So, kalau anda tengah mencari office ataupun commercial space, Cyberjaya is the best option for you, especially tech company. Kalau nak tanya lebih lanjut ataupun nak set appointment untuk viewing, boleh tekan link dekat bawah ni. Thanks for watching and jangan lupa like, comment, share dan subscribe ke channel kami untuk more property videos macam ni. See you in the next video. Bye! Dia ada balcony dekat Terlalu Betul sama je.